Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekarang pukul 8.14 petang pagi. Untuk video pagi ni saya nak review, dan saya janjikan saya nak buat review barang-barang yang sampai 2 hari lepas dan juga kemarin. Ini barang pertama kemarin dulu dia. 2 hari lepas dah. Dua barang ada. Ini daripada Perindustrian Pengkalang 6, kawasan Perindustrian Pengkalang, Ipoh Perak, Kinta Perak. Kasut tentera. Dia kata itu kasut tentera. Saiz 41. Dah saya pakai dah. Tak sikit lah. Saiz 42 bos dah. Pakai stocking pula. Ini barang kedua ni, barang budak kiri ni. Kita buka lah. Erika, penghantar Erika Logistic Shorting Hook C New Yi Street, Miwan Village, Camping Town, Dongguan City, China. Hello Kitty apa, surprise box, blind box. Okey, ni pula hak baik sampai kemarin, pukul berapa dah. Oh, ni dah ada pukul baik kemarin, 2 hari lepas tu dah pakai sampai dah pukul 4.16. Oh, ni sampai pada pukul 5.16 petang kemarin. Oh, ni jenis daripada mana ni kemarin? Jalan Finas Simpang Balak, Kajang Selangor, Ulu Langat Selangor. Selangor. Sekejap. Itu lepas tu dia ada kabel terbang. Masuk tembok terbang. Gitulah. Airplane pistol apa tau. Ini pistol ni paling pistol dia. Shooting dia. Tak tadi dia. Tak ada pistol dia. Tak ada bag. Tak kabel terbang tadi dia. Tembok terbang. Gitulah kaedah dia, cara dia. Okey, sekadar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.